Port SDN Berhad (PPSB) kini meningkatkan keupayaan operasinya dengan pelancaran PM1, bot tunda generasi baharu yang mampu mengendalikan kapal lebih besar dan menjimatkan bahan api melalui teknologi kuasa darat. Bot tunda seberat 50 tan ini dijangka meningkatkan keupayaan operasi pelabuhan serta menyokong kelestarian alam sekitar. Peningkatan ini membolehkan PPSB menunda kapal yang lebih besar sejajar dengan tren kapal kargo global yang semakin meningkat saiznya. Selain operasi pelabuhan PPSB, PM1 turut menyediakan perkhidmatan ship-to-ship (STS) bagi Andaman Port SDN Berhad. Ketahanan mekanikal bot tunda ini diiringi dengan fokus terhadap kelestarian. PM1 dilengkapi teknologi kuasa darat, membolehkan ia menggunakan bekalan elektrik dari darat ketika berlabuh. Sebagai pengendali pelabuhan utama di barat laut semenanjung Malaysia, PPSB menyediakan perkhidmatan bagi pelbagai jenis kargo termasuk kontena, cecair dan pukal kering.